Fuck. Aku datang training penat-penat daripada Kelantan ke KL. Aku komit 3 bulan aku training. Tiba-tiba korang nak balik. Fuck. Aku datang training penat-penat daripada Kelantan ke KL. Aku komit 3 bulan aku training. Tiba-tiba korang nak batalkan macam tu je. Kau tahu tak? Kau menyusahkan banyak orang. Ada supporters aku daripada Sabah nak datang ke sini. Dia dah beli tiket 3,000. 8 orang daripada Sabah. Satu tiket RM500. 4,000 macam tu je. Ada daripada Singapura guys. Ada yang dah naik bas, ada yang dah dalam hotel, ada yang minta cuti kerja guys. Kau faham tak? Aku ni hari berlatih siap pakai baju sukan negara. Kau faham tak? Netizen dia sampai tanya aku, bang kau ada satu helai baju je ke? Kenapa siap pakai baju ni? Atlet Malaysia pun belum tentu pakai baju ni setiap hari. Tak guys, belum tentu. Dengan siap lambang Malaysia apa semua. And aku rakyat Malaysia, aku beli, aku orang muda, aku berhak untuk bersukan. Tapi kenapa korang nak ban? Kenapa korang goyang dengan DMA guys? Masalahnya kenapa sampai kementerian goyang dengan aku? KBS, kenapa korang halang aku? Kenapa korang tak nak bagi aku sukan? Aku orang muda kot. Siap promote Malaysia ni setiap hari aku pakai baju ni. Oh sebab DMA ni controversial kau cakap. Weh, Choi tu yang 4 kali masuk balai still boleh buat event dekat dia punya Dataran Merdeka. Boleh je. Kenapa aku tak boleh? Hanayo, YB. Dulu aku support korang. Zaman bersih dulu aku support korang. Korang ingat lagi tak bersih? Sampai ada yang bergolek-golek atas jalan raya lawan polis demi kebebasan untuk bersuara. Tapi hari ni korang pula koyak sebab aku ada voice, sebab aku ni famous. Di manakah kebebasan bersuara? Di manakah kebebasan bersuara di sini? Sebab kau terasa dengan satu konten aku, tiba-tiba kau nak ban aku. Dia benarkan fight. Mana janji korang nak hapuskan PTPTN guys? Tapi itulah dulu aku sokong korang. Zaman bersih aku sokong korang. Tapi hari ni memang aku kecewa dengan korang. Tiba-tiba nak batalkan event macam tu je. Jadi aku DMA, aku nak ambil kesempatan untuk mohon maaf kepada semua followers, supporters yang datang daripada jauh, yang minta cuti, yang dah beli tiket daripada Sabah, Sarawak nak datang sini. Sorry guys, benda ni di luar kawalan aku. Aku memang betul-betul nak fight. Abang Koroy pun, aku dah jumpa Abang Koroy. Dia memang nak fight, dia nak main guys. Abang Koroy daripada berat dia 95 kilo kepada 75 fucking kilogram guys. Dia adalah contoh belia yang sihat, yang mampu turunkan berat badan. Takkan KBS tak nampak benda ni? So kepada PMX, maybe PMX kena tukar Hanayo. Jangan bagi dia handle bahagian belia sukan ni. Maybe boleh bagi dia handle bahagian logistik ke, lombong najis ke. Sukan ni bagi ke orang lain, bagi dekat orang yang faham aspirasi anak muda Melayu. So itu saja daripada aku. Terima kasih guys, I'll be back, and terima kasih KBS atas apa yang korang lakukan.